Assalamualaikum dan hai semua. Saya adalah Aifah binti Azli. Saya Nur Dami Alisha binti Abdul Zubair Shah. Kami wartawan CATV PSS untuk hari ini. Hari ini, sekolah kami mengadakan Hari Sukan Negara. Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik seperti tarik umpit, membawa bola pimpong dengan sudu dan tarik tali. Jom kita pergi saksikan. Let's go. Pagi dimulakan dengan aktiviti yang paling dinanti-nantikan, senam aerobik beramai-ramai. Dari murid sehinggalah cikgu, semua turun tapak perimpunan ikut rentak lagu. Ada yang lincah, ada yang kelakar. Tapi yang penting, semua ceria dan bertenaga. Gerakan tangan ke kiri, ke kanan, lompat dan pusing. Walaupun berpeluh, semua tetap senyum sampai ke telinga. Inilah semangat Hari Sukan Negara. Bersatu, sihat dan seronok bersama. Bukan siapa yang paling laju, tapi siapa yang paling enjoy. Dengarlah tu, cikgu-cikgu pun ikut bergoyang. Siap ada yang gaya freestyle lagi. Tak sangka ada yang berbakat jadi jurulatih senam aerobik. Dengan muzik yang rancak dan semangat yang membara, senam aerobik pagi ni memang meletup-letup. Kita mulakan dengan acara yang mencabar kekuatan dan semangat berpasukan, iaitu tarik tali. Tarik sekuat hati, tetapi jangan lupa, yang paling penting, semangat serta kawan. Siapakah yang akan menjadi juara? Ayuh kita saksikan. Seterusnya cabaran yang nampak mudah tapi perlukan fokus. Kepit bola. Peserta perlu mengepit bola di antara lutut dan bergerak ke garisan penamat tanpa menjatuhkannya. Langkah mesti kemas, imbangan kena jaga, siapa paling pantas dan cekap. Sekarang, kita imbas kenangan zaman dulu dengan tarik upih. Peserta menarik rakan di atas daun upih memerlukan kekuatan dan keserasian. Suasa pasti gamat dengan sorakan dan gerak tawa. Awas licin ya. Dan akhir sekali, kita uji keseimbangan tangan dan fokus minda. Membawa bola pimpong di sudu. Pegang sudu di mulut atau tangan, jangan sampai bola jatuh. Tenang, fokus dan jalan perlahan-lahan. Itu kuncinya. Begitulah antara acara menarik sempena Hari Sukan Negara. Lebih dari sekadar bersaing, ini tentang keseronokan, kesihatan dan kebersamaan. Tahniah kepada semua peserta, anda semua memang juara. Teruskan bergerak aktif, teruskan gaya hidup sihat. Selamat Hari Sukan Negara.